Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita dari hotel Perdana. Lepas makan ni, lepas breakfast, kita akan pergi ke Rantau Panjang, di Golok Naratiwak. Jadi kita pergi breakfast dulu. Good morning. Lepas tu barulah kita luncur ke Thailand. masuk Thailand kejap. Beres? Pulau. Bom sangat biasa je. Bukan bom lah, dia biasa je. Dah cukup. Ha? Laksang ke? Laksang lah sir. Wah, tak belakang. Dah ke? Ha, semua. Okey, baik. Terima kasih. Oh, buah. Awak dia tarik okey? Baik. Tadi tak ada. Ha, saya tarik sedap. Berapa kali saya pergi makan kat hotel, breakfast, saya tak ada rasa nak bangun nak ambil dah. Satu sebab kenyang. Satu lagi sebab Inilah kalau mai kelas tak paper baru dia. Breakfast kat hotel biasa je. Tapi kalau tempat lain makanan pilihan pun tak banyak sangat kan? tak banyak. Sebab kalau mai kelas tengah ni bagi makan dua. Lagi sedap. Macam-macam pilihan kuih semua lagi sedap. Ini buatlah paper pun. Ada panas kita ada nasi troika Jepang tu. Nah, troika ha. Ada nasi situ ha. Dah lepak nasi mau makan-makan. Nasi favorite kat Anggoh dengan Beding tu. Lepok-lepok kita ting tu. Dekat troika. Ah, nasi troika tu. Nampak. Lagi jauh daripada Pasir Mah. Nampak. Kalau nasi Pasir Mah sangat kan. nampak tak gu makan. Wah, ingatlah ajak Anggoh aduh. Cikgu lah. Tapi ni lah, ni malam ni tu jadi tu. InsyaAllah. Ejah abang nak yang kabar dah racik belakang ni semua. Malam ni kita keluar makan sekali. Ajak busuk sekali semua. Anggoh. Beres. Okey, Assalamualaikum. Okey. Salam warahmatullahi. So, sekarang kita nak pergi dekat tempat insurans dulu. Kita nak ambil insurans. Minyak tak isi ke? Dulu kita dah booking malam tadi. So just tinggal pick up and then kita masuk order. Apa-apa nanti kita update balik. And then, Okay korang, sekarang kita dah on the way pergi ke tempat ambil insurans. So lagi 2 minit, seminit lebih kita akan sampai. Ni kawasan nak masuk ke Golok lah ni. Jalan degi ni. Kita dah mula nampak dah kedai-kedai insurans ada banyak kat tepi-tepi ni. Kalau macam korang nak walk in je pun boleh je rasanya. Tapi kita orang jenis suka just pick up je. Order pick up. Tapi make sure yang trusted lah. you have reached your destination. Dah sampai dah. Perlajuk. Kita ambil insurans yang dekat Travel Thai. Dia dekat sebelah Jepam kan bang? Jepang. Dekat sebelah Jepam. So, kita turun dulu nak pergi pick up. Sampai dah. So ni kedai dia. Saya turun sekejap untuk pergi pick up. Sekarang kita baru je ambil kita punya insurans Travel Thai. So insurans ni valid 9 hari. Kalau kita nak keluar masuk pun tak ada masalah. Cuma nanti kita kena buat dia punya T-Deck tu. Untuk satu pasport RM3. Lepas tu kita kena buat dia punya untuk geran kereta tu. Yang tu RM5. So jarak daripada sini nak ke dia dalam 10 minit. Tak jauh pun, dekat je. Tapi cara masuk dia lain sikit dengan Bukit Kayu Hitam. Sebab dia kata kena turun 2 kali ke macam mana ke. Tak apalah, kita tengok je lah nanti.
So jom. So ni view perjalanan kita lah, nak masuk pergi ke ICQS Rantau Panjang. Kalau daripada Kelantan ni banyak gila entrance sebenarnya. Kita je tahu, kita tak tahu macam tu. Ada daripada apa tadi, Bukit Bunga. Bukit Bunga ada, Pekalan Kubur, Pekalan Tak Panjang lagi. Okay, so inilah view dia. Petropam jangan risau, sepanjang perjalanan ni sebelum sampai border banyak boleh berhenti isi minyak full. Oi, tebeng 50 sen. Hari ni saya jangka tak ramai orang sebab hari ni weekdays kan, hari Rabu. Lagi 5 minit kita akan sampai dan kita akan masuk ke border lah. Ni masjid Cina yang tu. Saya pernah pergi sini. Lah, tak jauh pun dengan border. Saya pernah masuk sini dengan arwah Abah. Okey, itu dia. Selamat datang ke Rantau Panjang. Boleh isi lagi RM3.87. Jangan lupa isi minyak. Right. Nak kena turun kat mana? Masuk dulu. Pasport. Macam kak yang buat somtam tu. Mana lagi tutup lah balik border. Itu ni. Bawa pasport lah mak nasihat Ian ni. Assalamualaikum. Oh, penumpang naik atas bangunan. Baik, terima kasih. Penumpang kena naik atas bangunan. So kita dah masuk, belum lagi. Sawadee. Welcome to Thailand. Bau sikit ni, ada bau. Ni lah Sungai Galak. Oh, ni kena parking. Ni kena parking lah? Yes, okay. So sekarang kat sini kita kena parking dulu guys, sebab kita nak kena pergi chop pasport. Kita buat sama-sama je lah sekali lah. Thailand. Gambar je sini lah? Numpang tak atas? So lagi. Nak makan hari biasa tak ada orang. Ramai juga. Boleh duduk sampai 27. Lama. Dah settle. Ni nak tengok apa ni? Tu kalau nak keluar kat Egi, nak kena buat dah belakang tadi. Orang custom nak buat kat mana? Buat kat hotel dalam. Yang depan pintu masuk tu Ya. Oh, Pasport. pasport. Kena buat dulu. Pintu tingkatan semua dah. Okey, boleh. Masuk kat lorong tu. Okey, Boleh. okey. Kanan tu ada kiri ya. Okey. Baik. Kita terlepas satu benda. Maknanya nanti kena buat tu balik. Mana? Orang custom tak ingat nak buat. Tahan dah kan? Yang dia buat sekejap. Ada satu benda lagi kita tertinggal nak buat. Dia mula-mula driver, lepas tu masuk dalam untuk passenger, and then ada satu benda lagi kita kena buat, custom. So orang custom tu kita tak buat tadi, so kita buat dulu. Masuk sini kena buat custom decoration ni. Pergi sana dulu, parking, lepas parking pergi sana, masuk yang untuk driver, lepas tu passenger kat sini, and then driver bolehlah buat yang decoration form ni. Kalau kita dah beli insurans tak payah bayar kat sini, kalau tak beli insurans kena bayar kat sini lah. Dah buat kat dalam, pick up dia dekat luar ni. Tak ada, kat custom tak ada orang pun, sekejap je masuk kat dalam, hantar pasport dengan Yang tepi sekali ni. dengan geran, lepas tu kita keluar ambil kat luar tu je. Dia panggil nama. So, barulah kita boleh melepas di sini. Sebab apa dia ambil pasport kita tadi? Sebab dia takut kita ke depan terus.
Kalau kita ke depan terus, maknanya kita dah masuk Thailand. Harap lah. Reward lah ya? Weh, masuk-masuk terus nampak perbezaan weh. Tadi kita kat Malaysia kan, sekarang kita dekat Thailand. Kak Cik Nasi Arab. Salahnya guys, kita orang datang sini tak ada satu bat pun tak ada. So ni macam pekan dia lah. 400 meters. Turn right. Kat sini pun wayar tetap berselirat juga. Sama je. Wow. Nampak depan kedai Honda. Betul ke boleh masuk ni bang? Masuk juga. So ni lah kedai yang Khairul Amin gembar-gemburkan tu. Curapan. Ramai orang siap. Ramah. Parking RM3 ataupun 20 baht. RM3. Dia masih Alhamdulillah. Kena pergi dulu tukar duit dia tengok. Jalan dulu lah. Kenyang ya? Jom. Tahu depan tu sikit dia gabung ke petang. Oh, bela ah. Cuma ya. Oh, banyak lauk. Makan benda ni. dia oleh lauk dia. Pukul 9. Malaysia 10 dah lah. Awak lah order, saya tak tahu. Sir je. Mac comel. Sangat menarik. Dah cukup. So So ni lama ni. Dah itu cerita. Kalau ni tak kira hari dah. Hari-hari lama. Kakak kat kita rasa nasi lemak sini. Kita tengok Tak betul. pertama kali sana belah tu. Ha. Kakak Deca, Kakak Mina. Betul. Belum. Ya, bayar kita tunjuk ni. Baik. Kita makan dulu dah. Okey. Baik. Oh, ganas ni. Lagu tu. The best. Okay. Love lah gitu. Dari sini ke sana berapa lama? 4 jam. 4 jam. Jauh. Tapi jalan sama ni gerik kan? Gerik. Sini jalan sterik. Sterik ni. Apa? Patis puyuh. Aku ambil akhirnya. Tak beza. Batiknya tu Allah Ta'ala lagu tu. Okay guys, tak ada arah nak kita pergi Darah Tiwak lah. Kita pergi beli air batu. Ni apa? Oh. Ni nak ambil daraga. Apa?
Lah nak bawa balik. Kita nak tanya. Kalau naik ala Kenara, boleh kecek Melayu lagi ke? Boleh, boleh. Boleh lagi kan? Boleh. Layan ni kan? Boleh. Aku tak kecek Melayu dah ni. Bak Lutut kali. depan tak? Ha? Lutut depan. Betul. Bak ni pergi halik hangai. Ada orang tak boleh kecek dah. Hajar ada Hanya tak ada dah kan? Ya. Okey, beres. Baik, terima kasih. Beres. Saya fikir adik kita tak ada lagu ni. Tak ada lagu ni. Ada Snoopy je. Popcorn. Tak. Tunda. Oh, ni ada homestay. Tu tengok tunda. Oh, wow, tunda gitu, Pok. Pakai tali. So, sekarang highway Kenaratiwat nak pergi ke pantai Banton, lebih kurang setengah jam lagi daripada sini, daripada temple tu tadi. Jalan dia best, okay? Jalan dia smooth, jalan dia cantik, tak ada menggerutu ke, tak ada. Turn left. Jalan dia okey lah. Bukan okey lah, memang okey. Kalau kita nak pergi ke Takbai, area ke kanan. Sekarang kita nak pergi Naratiwat. Naratiwat, Patani. Naratiwat lurus, Patani Sempang ni. Macam nak betul-betul balik rumah nak beranak kalau gini lalu orangnya. Turn left. Enggak betul mat. Nak pergi pantai tapi dia bagi jalan ni, guys. Laki aku kata ni macam nak pergi balik rumah nak beranak dekat Thailand. Mungkin jalan shortcut rasanya. Sedap hati sama tapi muncul dah awal kalau malang lagi kalau asuk ni. Ayam sini bunyi macam mana? Tak bunyi. Satu benda yang aku perasan kat sini, dia punya wayar elektrik tu belah-belah golok tadi je yang macam berselirat-selirat teruk. Belah-belah sini macam okey sikit tau. Sebab tak ada orang duduk. Mungkin lah sebab ada perumahan ni macam ada rumah tu tapi dia tak padat macam golok tadi, tak macam Danok, tak macam Hanyai. Macam tu kaki bandar. Putus sorak dah tahu dah dari mana. Yang ni dah jam teratur lagi lah. Betul kena wayar elektrik. Macam kat Terengganu. Setiap kali ni kan mesti ada jalan tutup gate-gate macam ni. Tak tahu ni tak apa. Ni macam jalan daripada Dungun nak ke Terengganu. Jalan pesisir pantai. Tu. Tu gate yang aku cakap tadi tu. Dia mesti ada mos. Dah banyak dah kan yang kita lalu. Dia ada lambang situ. Dia ada lambang macam tak tahulah. Jaga gitu. Tak tahulah sempadan dia orang ke apa. Tapi ada CCTV. Apa dah? Batu tepi ni mesti ada macam tempat askar dia. Tahu CCTV siap. Tempat askar ke apa tak tahulah. Siap tadi ada besi-besi yang dawai-dawai tu, yang tajam-tajam tu. Masjid sangat banyak ya dekat sini. Sangat banyak masjid dan surau. 1.5 kilometers. Memang majoriti penduduk kat sini Islam. Ni, kat tepi ni kan dia macam ada tu. Apa nama bang besi tu? Macam kem pertahanan dia orang lah. Lepas tu mesti ada macam ni. Debor kok tadi. CCTV banyak. Debor kok 2-3 kali tadi mula lalu. Tapi tengok macam banyak tempat lah ada benda ni. Naratiwat Airport. Oh ni airport. Ni airport Naratiwat. Nak buat ke apa? Dah ada dah. Mungkin ni tengah besarkan kot. Upgrade. Mungkin 1.5. Dan di Banton. ni
macam tempat tarikan diorang. Kalau kat Malaysia mungkin macam dekat Skincan. macam kat Skincan lah kot. Diorang buat main ATV kat sini. Ni macam area Jambu Bongkok. Muka-muka Melayu yang ni pokcik nak pergi semayang Zohor. Jangan risau guys. Sini majoriti memang orang Islam. Buat surah lagi. Oh, ni sama ton tu. Okay. One, two, three. 1, 2, 3. Panas tadi. Kita lunch terus lah. Tu pun dah boring kau tengok. Punya kapal terbang atas kepala je sini. Okey. Cuaca di Patah dekat Naratiwak ni kena pula dengan air fish, airnya, lepas tu macam yang pelah ni kan. Kita ada sotong rebu dengan udang. Makan lagi kan? Dengan isteri yang tercinta. Suasana okey. Berasa panas wak dia tu memang mana. Okey. Sama. Nah. Nak ambil gambar ke bang? Saya tolong ambil. Tak. Nah. Boleh? Mari. Mari. Boleh. Boleh tadi, mari. Bongus eh. Ya, okey. Tak nampak tapi dinding tak payah dinding. Ni tak payah sini kan? 1, 2, 3. Tapi ni boleh kau ambil sikit. Tunggu orang tak ada ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dekat sikit. 1. Baik eh? Okey, terima kasih. Balik Nak ejah je. Dia nak ambil gambar dulu kak. Oh, balik. Lagi balik lah. Kejap je. Balik hari je. Balik hari. Oh, ya. Atas lah. Lagi dekat lagi kau tu. Oh, dekat lagi lah. Dekat lagi lah. Dekat. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik ya. Ha? Baik, tak ada hal tu. Kak, masih banyak. Apa mula? Belum. Ada resort kecil. Batam Beach. Ni Mak Saleh duduk. Apa masalahnya? Mana sini? Orang kita lah ke? Ni Talaisi. Lain pula. Talaisi. Wih, sedap main dengan motor ni kalau main sini ni. Mana yang tulisan tu? Oh, ni ada bilik-bilik lah, Bi. The beach. Motor lah. Hah? Motor. Nak naik motor alik sini boleh. Nak boleh ke Sapa tu? Dengan motor baru je ni. Lain motor ni. Dah tahu ni halaman ni dah ni. Dah tengok jalan ni macam Jambu Bokok. Jambu Bokok di Dungu ni. Suti sama rumah ni kata nahan angin. Nampak lah rumah-rumah orang ni. Tahan angin belaka ni. Tak mau bagi tak terbang ke apa. Angin laut kuat. Syukur. Tapi panas lah tempat dia. Ada guys, ada wayar berselangat. Ni abang-abang ni 2 hari setengah dah duduk sini. Tak abang tanya dah. Nak masuk seminggu dah duduk situ. Geng-geng dia Dia tak jumpa lagi wayar rumah report tu. Depan. Dia tak jumpa. Nak kena asingkan se tu depan tu nampak.
4 hari dah tu bergantung kat situ. Tuhan, dah jumpa. TMB ke apa ni? Oh, bagi kita je. Baik bang. Wallet bang. Strom nanti. TMB? Sampai Banton. Pasal ni. Akhirnya. Panas gila. Tapi cantik lah, pantainya bersih. Bersih molek. Batam. Yang, jap. Okay korang, kita dah panas dah kat luar. So sekarang kalau dekat Thailand pukul 1:30, kita nak balik lah ke, Malaysia dekat pukul 3 dah. kita nak balik lah ke mana? Ke Kota Baru. Sebab dah panas, belecak. Okay, overall Nara masuk kat Golok ni best je. Tapi kalau macam korang rushing, better pergi dekat Golok je lah. Better duduk kat Golok je, habiskan Golok pun masa. cukup tu. Golok pun cukup dah, sebab mostly orang yang datang sini, belah sini memang nak makan je tau. Dia tak ada tempat-tempat yang macam dekat Hanyai tu. Dekat Hanyai tu banyak lebih pada tempat-tempat shopping. Lepas tu tempat Enjoy. lagu-lagu, enjoy, masa-masa. Sini pun masa boleh kata jumpa berapa je, tak banyak pun. Lepas tu kat sini culture dia tak sama macam dekat belah-belah Danok, belah-belah Hanyai sana tu. Ini Islami. Sini Islamik sikit lah. Lepas tu dia macam kawasan kampung sikit, tradisional sikit. Okay. Lepas tu dekat sini apa tadi? Sebab kita orang tadi jalan jauh sikit, lebih kurang 1 jam daripada Golok tu. Kita orang pergi ke Naratiwat. So dapatlah view yang cantik dekat pantai dia, Pantai Nara ni kan. So banyaklah kafe-kafe dekat pesisir pantai dia tu. Tapi panas bawah. Tapi panas teruk. So kalau macam korang nak datang sini 2-3 hari, tapi ride kan mesti seronok kat sini. Ride tu seronok. Tapi nak boleh sampai ke sini nak ride tu petok je bo. Gitu. Tak apalah. So kita nak on the way balik ke Golok, tapi nak singgah dulu 7-Eleven. Nanti apa-apa kita update lagi. Bye. Lentang laki kita nak gambarkan signboard je guys. Kita nak buat. Baby. Sini, satu. Bawa signboard. Jangan muka macam tu. Jom, kamu tengok malu. Kejap, dengan saya. Mampu awak tak kenal kita. Sini sikit. Oh, dah. Guys, mayang guys. 100 meters. Turn right. Kita nak buat halau. Tak pakai helmet pun, jalan besar kot. Hilang air mulut ni. Apa lagi tadi? Tadi dia tak ada ni. Air mulut. Apa lebih kurang. Tapi ni tempat lain. Apa dah tak ada. Burger kalau ada besar tu. Besar. Tak campur, besar tak campur. Ni campur. Campur-campur boleh. Kita tengok ala. Ingat tak yang saya beli hari tu? Dia Saya macam beli yang keras. besar. Apa dia? Awak saya beli gini ha. Kan tadi saya beli yang hari tu yang fry sedap tu. Nang lah. Masuk baik-baik soal. Baik so. Beg dua apa? Yang ambil dosa. Double beg. Jabe. Beg free. Big free. You dah beg tu lah. Oh, beg ni, beg Yomeh. Sampai jabe. Oh, ni jabe supik. Ya. Sampai. Supik. Thailand. Jalan. Ni ambil dulu. Oh ni scan dulu boleh tak? Nak. Ya. Ni kat kalau promote barang lagi dapat lagi.
Marilah pula semula dah. Mari pulak lah. Mari pulak lah. Mantap eh. Wih, mana song. Pilih Oh. saya mana? Pilih tu, pilih. Kalau dapat dua ni. Memang. Nak ni. Kau tak ambil Hello Kitty? Tak nak ni komen. Mana pergi pula? Kita Oh, ni pergi pula? Boleh. Thailand ni. Mana? Ni. 1, 2, 3. Okey. Baik. Ambil amal. Ambil dah. Banyak dah kita. Okey, baik. Terima kasih. Cafe Amazon. Bagus kan sini kau nak tengok. Main lagi ke? Main ambil hotel. Okey. Saya nak air satu je. Allah ni. Dah apa? Ni macam ice cream. Ya ke? Tahu? Oh, ya tu. Sama. Nak kek ke tak nak? Pak. 4 bulan. 4 bulan. Sama-sama. Nak tak apa susu? Bubur plastik tau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kucak bawah. Okey guys. Cukuplah hari ni. Cukuplah kita bermain-main di negeri orang. Negara bukan negeri dah. Negara orang. Tahu lagi. Nak kena turun juga ke kata? Tahu dah. Ha. Turun Apa kau turun? Turun gicok. Ya. Dah turun pula. Cok. Dobek kau ni. Oh, situ ambil hamba. Bilang. Tu dah. Dah lah. Okey geng. Itulah saja untuk hari ni. Kita masuk tadi pukul berapa? 10 hok. 10 masuk, pukul 5 kita tumbik. Settle lah perjalanan kita satu hari. Cukup lah. Banyak-banyak nanti makan macam-macam. Gemuk. Esok kalau kita nak masuk lagi, kita boleh masuk lagi. Tapi kita bayar dia golok je lah. Tapi esok tidak lah kot. Okay guys, itu je kita punya vlog hari ni. Tapi kita tunjuklah cara nak keluar. Settle. So dah settle. Boleh balik. Kau mana keluar ni? Sini ke? Sini oh. Sini lah kan? Baik. Jom lah.